Tapi kalau macam kita buat dua qabliyah, dua ba'diyah, boleh ke anu? Pasal saya ada jumpa hadis, boleh. Tapi hadis yang kata buat qabliyah dua, buat ba'diyah dua, tidak ada jaminan yang tadi ni, yang haram daging kena api neraka, tak ada. Dapat pahala tapi tak dapat janji tu. Kalau mau janji tu 4 sebelum, 4 selepas. Saya kata ingat satu ya, ingat kata aku sayanglah diri aku ni, aku tak mau neraka, aku nak buat. Sementara orang Melayu kata apa, hadis Melayu kata apa, Allah bisa, tegal biasa. Buat. It's a matter of kita lawan nafsu aja, bukan ada apa pun. It's a matter of lawan nafsu aja. Nafsu tak mau. Nafsu ni Zuhur 4 tu pun berat dah. Zuhur 4 tu pun 4 rakaat, tak ada baca surah apa dah. Zuhur tu pun takbir Allahu Akbar, Fatihah lah. Iftitah pun betul dah. Hak Zuhur tu Fatihah, lepas Fatihah kalau nak baca juga surah pun inna a'tayna tu memang tak lepas mana. Rakaat kedua qul huwallah, itu kontrak sampai mati memang tu. Lepas tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lega. Hang lagi nak suruh buat 4 lagi. Aku Zuhur ni aku buat pun mujur tau, dia kata. Tuan-tuan, apa tu? Itulah nafsu. Dia duk challenge kita, dia nak suruh kita tak sabar.